Perkongsian satu hari satu soalan tentang emas. Selamat ke simpan semua duit dalam bentuk tunai. Ramai orang rasa asalkan duit ada dalam tangan atau dalam akaun bank dah cukup selamat. Tapi pernah tak kita tanya diri sendiri, betul ke selamat? Ya, duit tunai nampak selamat, tak turun naik macam pelaburan lain. Tapi hakikatnya ada musuh senyap yang kita tak nampak, iaitu inflasi. Setiap tahun harga barang naik, tapi duit kita tetap sama. Maknanya walaupun jumlah duit tak berkurang, nilai dia sebenarnya makin mengecil. Lebih lama kita simpan, lebih banyak nilai yang hilang. Itu belum kira risiko lain seperti contohnya krisis ekonomi, kejatuhan mata wang dan sebagainya. Sebab itu orang yang faham kewangan, mereka tak akan letakkan semua simpanan dalam satu tempat. Mereka akan simpan sebahagian dalam bentuk aset yang boleh lindungi nilai, seperti emas. Bukan untuk cepat kaya, tapi untuk pastikan nilai simpanan kita tak hilang. Jadi persoalannya sekarang, masih nak simpan semua dalam tunai atau mula lindungi nilai duit kita dari sekarang?